Bagus juga soalan ni. Kenapa gaji minimum ni dia tak ditetapkan mengikut kelayakan? Sebagai contoh, SPM minimum macam ni, kalau diploma macam ni, kalau degree macam ni, master macam ni, PhD macam ni. Okey, dia sebenarnya dari sudut konsep ataupun idea nampak macam bagus, tapi sebenarnya saya rasa dia satu benda yang susah nak aplikasikan. Dan saya berpendapat dia tak wajar. Okey. Tapi inilah saya punya pendapat. Tapi apa korang punya pendapat dulu? Okey, korang menyatakan dekat dalam ruangan komen. Okey, pertama sekali bagi saya kerja ini perlu dinilai mengikut skop kerja. Tahap tanggungjawab. Maknanya kalau lagi berat satu kerja tu sepatutnya gaji lebih lah. Kedua, produktiviti ataupun prestasi. Gaji ini juga perlu ditentukan berdasarkan prestasi seseorang pekerja. Okey, ketiga, masalah yang mungkin boleh timbul adalah apa akan terjadi pula kepada pekerja yang maybe dia tidak ada ijazah ke kelayakan tahap pendidikan tinggi, tapi dia ada pengalaman. Dah jadi macam tak sekata pula. Lepas tu kalau kita nak bahagi ikut tahap pendidikan, contoh kita ambil lah ijazah degree. Lepas tu kita takkan kita nak samakan pula orang yang ada degree dalam kejuruteraan, orang yang ada degree dekat dalam medik. Takkan kita nak samakan dengan orang yang ada degree dalam kebudayaan ke ataupun bisnes ke. Dia susah, kita dah, kalau kita nak tetapkan yang tu, kita kena pecahkan lagi pula. Lepas tu antara faktor lain adalah takut nanti dia akan mengganggu permintaan terhadap tenaga kerja. Sebagai contoh, disebabkan itu bila kita ada mengikut tahap pendidikan gaji minimum ni, jadi nanti kan majikan dia akan ambil pekerja-pekerja yang berpendidikan rendah saja. So apa yang akan jadi pula dekat mereka yang berpendidikan tinggi kan? Sebab majikan semua dia dah mula nak save cost. Dan kalau SME ataupun perniagaan yang kecil sederhana, mereka pula perlu menanggung kos yang tinggi dan takut akan berlaku pula nanti tahap pengangguran yang lebih tinggi. Dan lagi satu, saya rasa antara masalah lain adalah takut akan terjadi banyak kes di mana orang menipu dia punya tahap pendidikan. So dia tak ada degree, contoh dia kata dia ada degree. So ada banyaklah faktor pada pendapat saya. Saya tak kata mustahil, tapi saya rasa sukar. Tapi itu hanya pendapat saya. Tapi apa pendapat korang? Cuba korang masukkan dalam ruangan komen. Share apa pendapat korang.